Rafizi merupakan seorang ahli parlimen, seorang menteri. Sebaliknya Nurul Izzah bukan ahli parlimen, bukan menteri, tak ada jawatan dalam kerajaan. So bila orang yang tak ada jawatan, yang bukan ahli parlimen, bukan adun, lawan dengan calon yang ada jawatan dalam kerajaan dan ahli parlimen dan sebagainya, biasanya perjalanan tu susah. Perjalanan tu susah. Tapi the biggest advantage yang Nurul Izzah ada pada hari ini ialah anak PM. Betul? Anak PM dan anak presiden parti. Betul. So itu menjadi kelebihan untuk Nurul Izzah. Added privilege lah. Added privilege. Added value. Added value. Added value lah. Okay. So saya rasa tak timbul nama selama ni, tiba-tiba timbul. Dan kalau kita tengok pemilihan cabang yang berlaku, banyak juga cabang yang menyokong Rafizi Ramli kalah. Itu pelik kan? Sebab macam mana kepalanya lain, badannya lain. Itu menjadi satu isu kontroversi. Cabang-cabang antara batahan yang ditimbulkan. Ketua cabang menang cai lain daripada cai lain. Timbalan dan ke bawah semuanya cai lain. Betul. So mana mungkin macam tu? Dan saya dengar yang biasanya kepala tu tak menang tu daripada Kem Rafizi. Yes. I boleh bagi satu contoh yang terjadi depan mata saya. Pemilihan cabang Jempol. Jempol, bila pemilihan tu diadakan, orang lain yang bukan datang daripada geng Rafizi menang. Dan geng yang menang tu pun bukan menyokong Menteri Besar pun. Tiba-tiba calon yang menang tu dibatalkan kemenangan dia. Sebab dengan alasan kononnya dia ni masih ada keahlian dalam Parti Pejuang. Bila orang buat nomination untuk nak bertanding pemilihan parti, takkan you tak buat vetting, tak buat check, background check apa semua kan? Bila dah bertanding, dah menang, tiba-tiba you batalkan kemenangan orang tu. Lepas tu pemilihan diadakan semula dan orang yang kalah tu menang.